Dan yang paling penting sekali, sarung tangan tebal. Sarung tangan tebal ni penting sebab duri daun itu kalau terpacak, duri, kalau korang ada kencing manis mau putus lagi. Aku tak ada, tak apa. Tapi kalau terpacak dia punya duri itu susah nak keluarkan. Ini yang paling penting. Dan juga tanah beli dekat apa, bukan Minso, Eco Mart. Eco, beli dekat Eco aku beli 5 beg kot. Cukup lah, satu Palestin. Nanti gaji beli lagi. Satu Palestin tu 5 beg. Satu tanah merah, 4 tanah hitam. Kita kumpul campur-campurkan. Okey, mari kita mulakan. Tapi aku nak trim ni dululah semua. Cantik pula matahari hari ni. Hari ni kita akan tanam nenas benih Sarawak. Hati-hati dia punya duri tajam. Ni jambul dia, hari tu aku dah rendam dengan air, dengan letak tisu sikit, aku letak kat luar selama seminggu. Dan hasilnya kalau korang nampak, ni dah tumbuh akar, nampak? Ini tinggal pacak je lah. Tips dia, bersihkan dia punya daun-daun yang bawah ni, tinggalkan sikit je batang. Ini senang untuk kita pacak. Ni jambul dia kalau korang tanam daripada jambul, ambil masa lebih kurang 2 tahun lah. Kalau betul-betul bela tak sampai 2 tahun, setahun setengah dah buah dah. Tapi aku bukannya rajin, letak baja pun jarang. Jadi estimate 2 tahun dah. 2 tahun dia akan dapat hasil macam ni. Sebetulnya kalau betul bela dia lagi besar. Tapi yalah, kita kerja, mana ada masa kan. Hasil macam ni pun kalau makan manis. Aku tak berapa suka makan, aku suka tanam je. Lepas tu hasil aku bagi janji kan. Mula 1, 2 je, rasa 1 pokok je. Sekarang dah jadi kebun. Okey, kita tanam pacak aje tengah-tengah ni. Pastikan dia jangan tombang. Okey, pacak elok-elok. Kita padat-padatkan dia. Padat-padatkan akar dia, padat-padatkan tanah dia sikit. Tanah sik gembur kan. Taklah alas apa-apa batu ke, jangan bagi tombang. Jangan bagi kucing kais. Kat sini banyak kucing. Kita nanti letak kayu ke keliling untuk halang.